mestilah warna hot tahun ni Rich Brown awak. Oh my god, Rich Brown. Kita ikut tema. Ada lagi ke geng Rich Brown? Tak tahu korang macam mana? Okay, I maroon sis. Maroon. Warna je tahun ni. Raya pertama maroon, raya kedua tu actually random tau, tapi mine is pink. Oh, Pink ke purple-ish sikit. tahun ni 2 warna. Ada lagi satu tapi rasanya raya ketiga dah kerja dah. So dia standby untuk open house satu lagi baju tu. Tu je lah. So kita orang hari tu ada dapat 3 voting, sama ada lilac, hitam ataupun rich brown. So far sehingga hari ni masih tak sempat lagi nak beli baju raya. So memang biasa saat akhir baru kita orang akan shopping. So kita orang sendiri pun tak tahu. Oh, masih lagi. Masih lagi rahsia lah. Yes. Okay, terima kasih Pak. Ami dengan family Ami tahun ni kita orang tema warna hitam dengan warna champagne. Champagne tu. Yes, itulah dia. Bukan. Warna. Okay, so tema raya tahun ni adalah saya berwarna baby blue. Sebab kita orang memang tak pernah buat warna baby blue. So tahun ni kita nak buat baby blue, tapi yang lelaki ni dia tak nak pakai baby blue. Yang lelaki ni dia pakai navy blue. Sebab dia terasa dia insecure macam tu pakai baby blue. Weh, tahun ni paling meriah ni. Sebab 3 helai baju raya tapi 2 warna. Satu warna mint green, dua ni warna mint green, satu lagi warna nude. Sebab yang satu ni sebab saudara saya dah nak nikah bulan depan. So alang-alang beli sekali jalan. So ada lagi ke geng mint green dengan saya?